Macam tu juga kita tengah sembahyang. Allahu Akbar. Tadi ikhlas sebelum sembahyang tadi ikhlas. Tapi waktu sembahyang tiba-tiba jadi tak ikhlas pula. Tengah sembahyang dia belakang. Allahu Akbar. Ada orang cap pusing belakang kita. Wah, dah jadi imam. Hui, dia pilih aku lah daripada ramai-ramai. Nampak? Tiba-tiba dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia cakap, "Wih, sedap juga tu lagu." Dia habis point. Habis pahala. Lepas tu kebetulan pula semua orang pandang. Hui, semua tengok aku sedap lah kan. Nampak? Dia sendiri terasa tu. Habis masa sedang berdoa. Macam tu juga masa kahwin. Kahwin tak dia ikhlas, tapi bila dah kahwin dia tahu isterinya banyak duit. Dah kahwin pun dia tahu isterinya rupanya cantik rupanya. Oh, bangga dia kata. Baru tahu dalam kampung ni bini paling cantik sekali bini siapa. Jangan risau tuan. Walaupun suami tidak setampan Aaron Aziz Fatah Hamid, isteri tidak secantik Nilofa Fazula Maya Karim, syukur sebab bila tutup lampu sama. Nah, jangan kita susah hati. Biarlah muka buruk macam mana pun. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyalur muka? Tak ada. Sama kau lah kan. Tak salah panding-panding kepala. Yang tak lawa tu pun 8 kali beranak dah. Apa dah? Kan? Iyo kan kira kan. Lawa ni boleh adjust. Jangan risau. Tak lawa boleh adjust. Lawa. Kan kau makan ubek tu tolan lah. Sudah lawa. Jangan risau. Apa pening-pening? Orang lelaki kan makin tua makin handsome. Nak cakap apa? Jangan main-main. Hari ni orang lelaki ni kena faham, orang perempuan kena faham orang lelaki dia kaya dengan kasih sayang. Tu yang kadang-kadang bila dah melempah ruah kasih sayang, tak tahu ke siapa lagi nak bagi. Tak tahu. Jadi orang perempuan kalau pandai ada ambil kasih sayang suami. Jangan kita garang-garang dengan lelaki kita. Ikhlaskan hati kita melayan suami kita at your service. First class service. Suami balik dah ready lah depan pintu lawa-lawa. Cuba lepas. Ini nak Assalamualaikum. Suami mengharap isteri nyambut dia Assalamualaikum. Mak makan masuk adalah Mak Fil. Ikhlas tinggal dengan masak tutup api balik. Abang, maaf sibuk kat dapur tadi. Tak ada apalah. Saja abang boleh tengok saya ni rasa semangat nak masuk rumah. Abang ada je abang. Point. Ikhlaskan diri. Nampak? Ikhlas tanya suami abang, abang suka saya pakai baju apa kat rumah? Wah, nampak? Ikhlas. Suami pun cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Astagfirullahaladzim. Abang tanya tu betul ni. Abang gurau aja lah. Abang suka kau pakailah baju korporat tu. Pakai baju korporat gila betul lagi. Baju korporat pakai mahal. Cakap betul bang, pakai baju apa? Tak tahulah abang suka betul bila tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Kombang telekung macam mana masak kan? Apa tak lah kan? Tak ada macam tu. Suami pun tanya, saya suka abang pakai baju apa ke rumah. Cakap je. Takut nanti saya tak selesa tu lah. Saya tak kisah pun mau pakai. Yang penting pakai. Nampak? Abang tu gemar sangat. Pakai keplekat tak ada protection. Keplekat sesaja. Senang orang lelaki kan tu. Senang berangin dah. Dia punya berangin dia fikir. Dia pakai kain plekat dia juntai kaki. Lepas tu tolong kipis lagi berkibar kain. Anak ke depan tengah lancar sampai 3 kali 3. Apa tu? Trauma dak tu jangan main. Seminggu tak main bayar tak boleh buang lah image tu. Jago. Tu yang kedua. Fasa yang ketiga adalah selepas dia beramal. Maknanya selepas dia buat sesuatu, tengok. Jangan ungkit-ungkit, jangan menyebut-nyebut, jangan membangga-bangga diri. Kena jaga.
Ikhlas ni ada 4 jenis. Ikhlas ada 4 jenis. Ya, 4 jenis ikhlas. Ikhlas yang pertama, orang yang beramal ikhlas lalu dia memperolehi pelbagai manfaat di sebalik amal itu sehingga akhirnya menjadikan dia bertambah ikhlas. Dia buat sesuatu ikhlas dan bila dia dapat sesuatu dia lagi ikhlas. Contoh, dia berkahwin, dia buat macam-macam untuk keluarga dia. Dia cari duit, dia carikan duit untuk pembelajaran anak dia. Kemudian anak dia berjaya, alhamdulillah, dia lagi kan, dia nak cari lagi dengan rezeki yang halal nak bagi makan anak bini dia. Dan dia teringat ustaz mengajar dekat masjid bagi tahu sesungguhnya Nabi berpesan, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dia jaga mana tu? Dia jaga. Alhamdulillah. Rezeki ini walaupun sedikit yang penting berkat. Orang itu dia agama sabut tapi tak faham apa maksud keberkatan, apa maksud barakah. Dia pun cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Kan? Barakah ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang dan berkembang. Dia bukan kebaikan sekali itu, dia berkait pula. Contoh bagi anak, alhamdulillah anak dapat masuk tahfiz. Contoh, dapat masuk tahfiz tak sampai 3 bulan dah hafal berapa juzuk, berkembang. Kemudian dilantik pula jadi ketua untuk jadi nakib untuk didik pula anak-anak buah bawah dia, berkembang lagi. Dapat pula balik kampung jadi imam untuk tarawih dekat kampung mak dia. Contoh, berkembang. Lepas itu dipilih pula pelajar terbaik, berkembang daripada situ. Nah, daripada sikit je berkembang. Itu barakah. Bila dia dapat tu ikhlas, maknanya dia memperoleh sesuatu menambahkan lagi keikhlasan hati. Dia kerja cari duit untuk isteri dia, alhamdulillah. Dia dapat besarkan rumah, tak menjadikan dia bangga, tapi dia rasa alhamdulillah, buat rumah ni yang paling penting aku dapat buat satu sudut salat dalam rumahku. Contoh, dia renovate, dia tak terlupa buat ruang salat. Itu kita kadang-kadang silap di rumah. Kita renovate, ubah suai besar-besar, besarkan dapur kadang-kadang. Tak salah besarkan dapur, tapi besarkan dapur pun masak pun tak berapa kali ya. Tak salah besarkan ruang tamu, bukannya ramai hari-hari duduk ke rumah tu. Tetapi satu benda yang kita lupa, nak siapkan ruang solat dalam rumah kita jadi second class. Solat ni jadi second class. Orang datang rumah kita nak tumpang solat boleh tak? Boleh situ, boleh pandai-pandai lah kiblat sini. Second class. Tapi tanya, nak tumpang solat boleh dekat belakang ada bilik solat satu. Semua tolakung sejadah semua ada dalam tu. Silakanlah. Dia masuk, selesa, ada ruang ambil wudu. Kemudian ada pula Quran, ada kitab-kitab agama dalam tu. Bayangkan, kita di rumah kita kalau malam, kita niat nak salat malam, kita bangun melangkah, berjalan kaki daripada bilik kita nak menuju ke bilik salat pun kira pahala. Cuba fikir. Ini, cuba tengok desain rumah hari ni. Dia siap buat tu, belok-belok dia punya dinding tu, dia siap kelok tu. Ni tempat letak lemari. Dia dah buat tu. Cuba tuan-tuan perhatikan. Ni tempat letak katil. Ini kepala katil sini. Sudah semayang 8 jamban semayang. Betul tak? Buat ada seorang masuk terberak dalam tu, tengah semayang terbangun. Level kita letak standard kita beribadah dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu bukan secara apa orang. Maknanya kadang-kadang mungkin kemampuan kita belum sampai, tapi paling tidak ada niat. Besok aku ada duit, besok dapat duit JPSP, aku dapat duit terpijak, besok duit pencen, besok tu aku ingat aku nak buat sikit lah bilik untuk salat. Dan bilik salat tu kita meninggal dunia, itu dalam kubur, anak-anak kita ganti pula manfaatkan bilik itu untuk ibadah, kita dapat pahala mengalir. Itu maksud dia. Itu sebab nampak tabung tu kan, masuk kan banyak-banyak, mengalir. Bertambik di tabung tu. Jangan bertak roti saja letak kat pintu masuk. Ada orang dua pintu ada, nampak? Kiri kanan. Macam bercakap tabung. Berapa tahun dah aku duduk sini? Alhamdulillah, dah 20 tahun. Sampai tak sumbangan 2,000 dalam tabung. Mana? Tak sampai pun. Mana nak sampai?
Sekali sumbangan mempertahankan keserimitan. Manyang singgit, awal bulan singgit, tengah bulan singgit, ujung bulan dapat gaji pun singgit, dapat bonus singgit. Tak berubah. Cuba kita upgrade. Okey, itu pertama. Kalau ambil lah habis.